Lelaki lebih mudah curang dari perempuan. Salah. Salah lah. Muka pun tak ada pergi macam tu. Lelaki tak sedar diri, tak ada rupa pun nak curang. Dah lah, rupa tak ada, duit pun tak ada. Ada rupa kenapa korang pilih? Kan? Cinta kita buta. Cinta kita buta. Perempuan salah. Sebagai orang yang kena curang dengan orang yang sama 2 kali, lelaki memang tak boleh pakai. Dah tahu dia kena curang. Kali orang yang sama. Tahu tak kenapa dia curang dengan kau? Kenapa? Perangai kau. Perangai kau tu tak betul. Kenapa awak rasa dia curang? Sebab dia tak cukup satu, dia gatal burik. Naik kancil tak nak. Naik Honda. Aku terima lelaki naik wave je tau. Bukit Bintang orang naik V8 V8 tak kawan. Aku naik wave je dengan dia tau. Tapi dia buat apa? Dia buat apa ni? Wajar lah. Aku tahu kau dah naik wave je tau. Lelaki lagi cepat bosan dari perempuan. Salah. Betul. Masalah apa? Saya kan bising. Saya Salah, bising salah. gaduh. Sedar diri. Sedar diri. Tak diri sebab saya best. Over claim. Dia lelaki lagi cepat bosan. Saya best. Gila dong. Patutnya lelaki tu masa korang in relay, kita kena sama-sama tau. Kalau kita perangai kita teruk, yang kita punya partner tu lah kena Advice. guide. Kenapa tak Betul. kena terukkan perangai? Perempuan lagi suka kontrol pasangan. Betul ke ya? Kena kontrol. Kang Lia kang tak perempuan mana pergi. Kalau tak kontrol nanti dia jadi dia masuk bilik goyang. Aku bukan. Macam tu. Perempuan lagi suka. Tak salah. Dia tak nak meluah apa dia rasa. Sebab kalau kita meluah, dia akan jadi masalah. Tak. Kita tak nak bagi korang Saya masalah. syak ada meluah kat perempuan lain lah. Saya syak ada meluah Lepas kat tu perempuan kalau lain. kita faham kan, kita dengar. Kita kalau buat listen. perempuan lain pun, dia tak faham juga. Sebab dia perempuan. Tak. Pegang saya. Dia macam gini, dia macam gini. Okey. Bomba selamatkan. Bukan. Perempuan lagi manipulatif dalam relationship daripada lelaki. Dia pandai pelik-pelik dengan nangis dia, Yes. drama dia, Banyak sangat. macam-macam cerita. Kecil je. Benda kecil. Tak tu Dia masuk ke benda lain tau. Ya, dia- Ah. Dia kaitkan nenek moyang dia dulu. Pen dia warna apa. Lelaki lagi manipulatif sebenarnya. Sebab apa? Lelaki. Dah dia salah akan bagi spare. tu. Mulalah dia yang salah patut mula cakap kita ni yang perangai macam ni macam ni. Padahal kau yang buat perangai Tapi to macam be tu. honest, kalau dia cakap macam tu, dia tanya ni dia dah lama pendam. Ya. Tak dulu. Dia simpan. Bila tanya tak bila tanya Macam soalan yang tak, macam soalan yang lepas. bila tanya ada pendam apa ke, ada apa terasa bagilah tahu. Tak nak pula bagi tahu, tak ada apa je. Lelaki bukan tak boleh ke kalau tengok perempuan tu lagi senang daripada dia? Perempuan takkan maafkan kalau lelaki curang. Setuju. Lelaki pun sama, dah curang. Sekarang ni soalan dia untuk perempuan kan? Okey, Ah. kita agree. Kita menang.